Sepanjang dibuat 40 kali ini, flotilla ni berjaya sekali je kali pertama. 8 kapal dia dapat sampai. Cara ikhlas saya bagi tahu kat perempuan, tuan-tuan. Setiap orang yang menyertai sumut sentiasa mengharapkan ada kematian. Bila ada kematian saja di kalangan peserta sumut, barulah perjuangan ni jadi besar. Di mana nyawa ini akan menyebabkan pemimpin-pemimpin negara ni memandang sumut ni serius. Tapi Allah tak izin ada kematian. Jadi bagi mereka ni, masa mereka belayar, sebahagian daripada mereka ni memang nak pergi dengan mati. Supaya nyawa mereka tu bernilai. Bila mereka mati, topik akan jadi perbincangan yang besar. Di mana tekanan akan lebih meningkat kerana orang Israel bunuh orang awam milik mana-mana negara. Rakyat Perancis ke, rakyat Turki ke, rakyat Jerman ke, rakyat UK ke, rakyat lain. Sebab orang-orang Eropah ni tahu kalau bunuh, kerajaan mereka akan melenting kerana rakyat mereka dibunuh. Maka tu Israel tak berani bertindak terlalu kejam. Kecuali dalam Mabi Maivara. Sebab Mabi Maivara ni lead by Turki. Dia sanggup bunuh lah pasal ramai orang Turki. Tapi selagi dia digerakkan oleh masyarakat Eropah yang ada hubungan rapat dengan Israel, Israel tak berani. Itu saya jelaskan. Jadi bila 2007, tak dapat makanan, dia orang ni masuk. Sepanjang dibuat 40 kali ini, flotilla ni berjaya sekali je kali pertama. 8 kapal dia dapat sampai. Lepas tu kali kedua sampailah kali seterusnya, Israel tangkap, Israel tembak, Israel karamkan. Ataupun Israel kurung dan halau balik. Termasuklah sumut yang ke kami pergi ni yang menjadikan pengetahuan seolah-olah itulah kali pertama. Tak. Eropah belayar, cuma tak pernah besar je. Dia belayar 3 kapal, macam Handala dia buat try, Handala sumut yang ke-38, 1 kapal. Madeline dia buat try sebelum datang sumut ni yang ke-39, 1 kapal. Sumut je dia pergi 47 kapal. Tapi tahun-tahun sebelum tu dia bergerak antara 3 ke 5 kapal dia. Kerana media sosial belum ada, sokongan masyarakat awam belum besar dan kebangkitan apa yang dipanggil civil society belum memenuh. Jadi sekarang ni kerana civil society dah besar, maka ramai orang Eropah dah sedar perjuangan ni perlu. Dan kemudian bila Gaza dibom dalam era moden, generasi muda tengok dalam media sosial. Generasi muda dapat berkongsi dalam media sosial yang dulunya disembunyikan tiap kali Gaza dibom. Kemudian gambar-gambar anak Gaza buluh disiarkan di Eropah. Maka anak orang-orang Eropah ni dia ada civilization. Walaupun dia tidak berpegang teguh pada agama, dia berpegang teguh kepada ketamadunan. Buat apa kita menjadi orang terdidik? Universiti kita disenaraikan yang terbaik di dunia. Kita dianggap bangsa yang banyak ilmu. Tapi kita biar pembunuhan. Jadi level dia melihat Gaza ni adalah tentang human being. Level yang dia lihat Gaza ni tentang human right. Jadi bila sampai tahun dia nak lancarkan sumut flotilla yang ke-39, kita pun mula sedar. Takkan kita nak duduk saja. Maka Malaysia ni tubuhkanlah sumut Nusantara untuk menghantar wakil bersama dengan mereka bagi menyertai pelayaran ni. Dengan tidak menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab ni secara konsisten untuk dilaksanakan oleh orang Eropah. Itulah kita pergi. Jadi kalau tuan-tuan nak faham, apakah maksud sebenarnya daripada dulu simbol menghantar makanan. Sebab tuan-tuan kalau tanya kan, makanan tak sampai. Gaza ni dia perlukan 4 benda. Tak terdaya dibuat oleh siapa-siapa pun. Dia perlukan makanan. Paling banyak kalau boleh isi makanan, setiap kapal isi 4 tan makanan. 4 tan makanan, ada 100 kapal. Jadi 400 tan makanan. 400 tan makanan ni lebih kurang 2 hari dia untuk orang Palestin makan. Kerana tuan-tuan kena ingat, satu makanan yang kita hantar, 30 trak yang kita hantar, baru ni kan Malaysia hantar 30 trak pelepasan dia. Kan Malaysia hantar 3. Itu dah 500 tan. Pakai trak. Kapal tak boleh isi sebanyak tu. Cuma tinggal dia, simbolik dia adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat awam suara. Suara untuk terus menekan. Jadi perjalanan daripada dulu ni adalah simbolik tentang tak mau tunggu kajian buat, masyarakat awam nak buat. Ini budaya Eropah. Yang kemudian kita pun sedar bahawa kita nak gerak sendiri dalam keadaan masyarakat awam Islam di Asia ni. Kita kata kita duk berdebat je. Nak tolong Palestin, duk marah Israel, duk marah Amerika. Kita kata biarlah ada politician tu sebab mereka boleh membuatkan bantahan politik, bucak di PBB. Maka Malaysia kata kita nak ambil tindakan, maka bermulalah gerakan orang awam di Malaysia menyertai apa yang sedang berlaku ni. Yang berlaku di Eropah. Yang mana jadi pertikaian di Malaysia ni, dia kata makanan tu sampai atau tidak? Tak. Yang pentingnya, bila kita bergerak, rakyat yang berada di daratan Eropah. Sebab dia tak penting pada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak perlu buat demo dekat Malaysia kerana kerajaan Malaysia ni memang tak menyokong Israel. Tuan-tuan tak perlu buat demonstrasi kepada syarikat-syarikat korporat di Malaysia kerana kita tak berniaga dengan Israel. Di Eropah ni penting. Terutama Itali pembekal senjata. Jerman pembekal senjata. Spain dulu pembekal senjata. Norway, Sweden juga pembekal senjata. Bila rakyat dia protes, yang pertama rakyat dia tekankan adalah jangan hantar senjata pada Israel. Maka akhirnya kerana kapal sumut bergerak, bila sumut bergerak, orang-orang rakyat ni yang mana dipanggil demo, dia menggunakan pelayaran tu serentak. Satu bergerak di laut, satu bangkit di darat. Mereka gunalah kebangkitan di darat untuk mengatakan jangan hantar senjata kepada Israel yang membunuh orang Gaza. Maka itu saya jelaskan kenapa akhirnya Belanda, Spain, Norway berhenti hantar senjata. Yang tak berhenti hantar senjata adalah Itali dan juga Jerman.
Maka tahun ni kita buat lagi. Dengan harapan Itali dan Jerman, rakyat dia bangkit sampailah dia boleh tekan kerajaan dia untuk memutuskan untuk tak hantar senjata. Chances very high untuk Jerman tak hantar senjata. Kerana Chancellor Merz Chancellor Merz ni apa nama penuh dia? Apa Merz Chancellor Perancis tu? Friedrich Merz. Kerana Chancellor Friedrich Merz sejak berlaku perang Iran, dia sangat marah dekat Israel. Jadi sekiranya kita pergi berlayar kali ini, ada kemungkinan kalau rakyat Itali bangkit, rakyat Jerman bangkit dan menekan dengan sesungguh, paling tidak Jerman akan kata, kami tidak akan menghantar senjata. Sebab tuan-tuan kena ingat tau, bom yang banyak digunakan oleh Israel, yang dipanggil sebagai bom second quality, adalah bom yang datang daripada Jerman. The first quality bom datang daripada Amerika. Bom Amerika banyak adalah bom untuk kegunaan pelindungan udara, sama ada dia digunakan untuk Iron Dome, untuk Iron Sling, untuk Aero 1, Aero 2 ataupun untuk Ironclad. Faham tak tadi? Bila saya cerita tentang ni. Baik. Kalau kita kata nak lantar semua, Gaza ni dia perlu bukan saja makanan. Dia perlu perubatan. Berapa tan ubat pula kita nak bawa. Gaza memerlukan sekolah, kayu dan papan kita nak bawa pula. Dan Gaza ni masih lagi 48% Israel tak bunuh. Kita kena bawa senapang pula untuk perang dengan Israel. Menjadikan kita tak boleh buat semua. 4 perkara tak boleh buat semua. Makanan kita tak boleh hantar semua. Kemudian perubatan kita tak boleh hantar semua. Tak boleh. Tapi kita bawa apa yang benda yang kita kata, kita tekan supaya semua ni boleh diperoleh melalui tekanan politik. Di mana kerajaan-kerajaan yang akan bertindak supaya pintu sempadan dibuka. Jadi kita ni pergi, simbolik dia adalah untuk menimbulkan tekanan. Sebab menyelesaikan 4 perkara ni mestilah dengan tekanan politik. Kalau lebih banyak negara menekan Israel dengan memboikot untuk tidak bekerjasama dengan Israel kalau tak buka pintu sempadan, itulah result dia. Jadi tugas kita ni adalah pemberat. Pemberat ni adalah untuk memberi lebih tekanan kepada rakyat. Kepada kerajaan. Bagaimana? Bila peserta sumut bergerak 10,000 je. Tapi berjuta-juta orang akan mengadakan demonstrasi di Eropah dengan menjadikan sumut yang pergi ini sebagai simbolik wakil rakyat yang bergerak di laut. Menuju ke Gaza secara langsung. Manakala rakyat Eropah yang lain akan buat. Kalau nak hasil, tekan sekejap perkataan berhasil ni. Okey, saya nak tanya, saya nak jawab. Jangan marah tau. Aizani saya jawab. Kalau awak nakkan satu perjuangan berhasil dan nak hasil dia. Saya cerita kat awak nak satu perjuangan dan ada hasil dia. Okey? Nak perjuangan hari ni buat, esok ada hasil dia. Palestin tak jadi macam hari ni. Anak sekolah pun boleh buat. Tak payah awak tanya lah. Budak tadika akan pergi ke Israel. Budak tadika yang akan pergi berjuang. Maka sebab tu dia dinamakan perjuangan. Awak ada pertanyaan, berhasil ke tidak? Sebab awak sejenis orang yang percaya dalam hidup ni, buat Allah bagi hasil baru awak nak. Apa yang dipanggil cabaran, hasil ni biar Allah tentukan. Sebab kita ni orang Islam. Berarti berhasil ke itu adalah takdir yang telah ditentukan. Tapi atas usaha manusia. Mudah kalau tidak? Ni aku nak jawab, kau tak faham. Aku terpaksa menggunakan alegori yang cynical. Dengan cynical ni baru kau terencak sikit dan kau terfikir. Kalau tidak, kau akan tanya benda berhasil ke. Nanti kau jadi macam orang Bani Israel dalam cerita masuki kota Kanaan dalam kisah Nabi Musa. Bila datang Nabi Musa ni, lagi teruk ni. Kisah ni, Nabi Musa ni datang bagi tahu, wahai orang-orang Bani Israel, hendaklah kita masuk ke tanah Palestin. Maksudnya tak bagi tanah Palestin. Kita nak masuk ke tanah di luar bumi Mesir ni, ketika kita dihalau, kita kena perang dengan orang Kanaan. Allah telah menyampaikan wahyu pada aku, kita akan menang perang ni. Apa kata orang-orang Bani Israel dalam kisah tersebut? Kisah ni ada dalam Quran. Dia kata kalau kau dah yakin perang, kau pergi perang dengan Tuhan kau. Dah menang nanti baru kami nak masuk. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak saja hasil usahanya tak ada, jenuh lah. Jenuh lah. Tak penat. Sebab saya tak penat. Yang saya bercakap, yang kau pula yang jadi stres tak penat kat OA, buat apa? Saya yang bercakap, kau jangan stres. Kalau kau rasa penat dengar, kau keluar. Ini masalah dia tanya tak penat ke bercakap OA. Itulah jenis. Mak ayah dah buat, dapat anak tapi kurang ajar. Itu dipanggil sebagai perjuangan untuk melahirkan satu orang tapi membesar menjadi tidak berguna dan sia-sia. Terima kasih. Kita ada 15 minit lagi. Sebab jadi ada banyak juga usahanya berakhir dengan sia-sia. Seperti mana kita tengok langau dan juga sampah dalam ni. Mak bapak dia usaha tapi dapatkan jenis keturunan yang tidak berguna. Tapi kita harap bila kita usaha untuk Palestin, Allah bagi kita. Di ataskan kebaikan dia, Allah bagi kita hasil yang berguna.